Ini adalah Saga All New dan dia ada ciri-ciri yang lagi banyak daripada Saga sebelum ni. So saya nak tunjuk kat korang pasal the all new Proton Saga. First, dia datang dengan dua jenis transmission tau. Dia ada CVT, lepas tu dia ada Auto 480. So antara dua tu nanti kita nak tengok lah yang mana yang paling high spec, mana yang low spec lah. And daripada apa yang saya dengar, untuk high spec nanti dia akan pakai CVT. And now saya nak tunjuk kat korang dia punya engine ni. Kita tengok kat sini Satu yang saya rasa berbeza and saya rasa boleh jadikan sebagai satu selling point untuk the new Saga ni sebenarnya adalah dia punya engine. Sebelum ni Saga dia adalah 1.3 kan. Yang ini adalah 1.5 IGT, Intelligent Green Technology. So, saya sendiri pun orang yang tengok engine, kita biasa tengok engine kan, dia punya layout pun sebenarnya berbeza sikit. Duduk pada bahagian depan, bila kita tengok pada bahagian depan biasanya dia dekat sini adalah manifold, tapi dia terbalik. Air intake masuk ikut sini, manifold duduk pada bahagian belakang. Dekat belakang tu tiba-tiba terus collector. And satu lagi yang kita kena tahu, pada bahagian sisi ni dia dah pakai timing chain instead of timing belt. So itu adalah beza dah. Untuk 1.5 Proton, untuk 4 silinder dia akan pakai timing chain. Dan satu lagi, timing chain tu dia tak run dekat coolant punya motor, dia adalah independent untuk coolant tu. So memang itulah antara benda-benda yang saya nampak berbeza and almost like a Continental punya teknologi. Macam teknologi untuk kereta-kereta Jerman ada dekat dalam this particular all new Saga. Gila kan? Okay, satu lagi kalau kita zoom out, okay, saya nak tutup benda ni. Sekejap. Kita Saga juga And then kita tengok pada bahagian kita punya fasad hadapan dengan fasad sekeliling lah. Obviously kita akan nampak satu reka bentuk yang walaupun nampak macam secara masses ni sama dengan sebelum ni, tapi dia ada some particular things lah. Macam contoh kita ada all black punya fasad hadapan grill, and then kita ada DRL pada bahagian kiri dan kanan. So dia menerus daripada tengah tu, daripada sisi, and then dia pergi sampailah ke kita punya chrome grill, reveal kita punya Proton logo, and then kita ada like a songket dia kata. Macam tu lah. Senang cerita overall memang lagi cantik lah. Ini pemanduan pertama saya dengan the all new Saga 1.5 IGT, Intelligent Green Technology. And di sebelah saya adalah sebuah Prudo base designed to track. So saya tarik S. On the count of 3, I will raise the race flying and then you may start the race. Okay? Saga, are you ready? Yes. Beza, are you ready? In 3, 2, 1, full throttle. Sampai mana? Sampai 100 peti dapat minyak. Oh, 100. Okay, let's take off. Oh, so ni CVT ke? CVT. Oh, so this is the CVT ones. Okay, sekarang you tukar lane tanpa guna indicator. Tukar lane tanpa indicator. Lane departure warning. So kereta ni ada lane departure warning. So sekarang ni kita nak test segala safety features yang dia offer pada 60 km per jam. Itu dah front departure alert. Dia ada front departure alert, meaning untuk all new Saga, kereta ni detect kereta pada bahagian depan kita sudah depart, dia akan ada alert lah. Jalan sampai 45, maintain speed. And then kita nak bawa sampai 45 km per hour and kita maintain. Okay, maintain speed. Kita akan experience rear side radar system. Yes. Rolling at 45. Okay, slow sikit, sikit. Rear side radar system. Dia akan mula dengan rear collision warning lah. Okay, faham. Itu dia. Rear collision warning. Lepas tu kalau kita signal, itu dia jadi lane change assist lah. Blind spot. Nampak kat signal tu betul? Okay. Every features untuk all new Saga agak banyak lah. Saya tak tahu saya ni tinggi sangat ke apa, tapi saya rasa macam agak tinggi. Sebab saya bawa pun saya rasa sama. Saya rasa untuk pemanduan kali ni saya nampak ke bawah. Saya perlu nampak ke bawah. Dan ada seat point kita ni memang tinggi. Ergonomik untuk kerusi ni tinggi lah. Good thing is kita punya lutut tak tergantung. Bad thing was kita susah sikit nak tengok atas lah. But to be honest, experiencing any economy car macam Azia kan, even the old Saga pun and the old Azia, even the new ones pun lebih kurang sebab it's a small car kan, and there must be a reason kenapa seat dia place macam ni. Probably lah, mungkin lah untuk lutut tu, so kita tak tahu. But still, untuk pemanduan urban, di setup adalah the maximum setup yang kita boleh bagi lah. Ni yang paling tinggi steering, ini yang paling rendah for kita punya
And then kita zoom out sikit. So itu adalah key things yang saya nampak, oh ni lawa. Apa kau rasa? Nampak macam apa? Tapi kalau kita pergi belakang kan, dia ada satu resemblance. For sure fasad depan lawa, tapi pada bahagian belakang memang tunjuk nampak macam e-tron GT. Pada bahagian belakang dia punya fasad belakang, lampu dia vertically and then go straight. Orang boleh panggil ni macam e-tron GT harga RM60,000, RM50,000. Serius nice lah, saya suka. Kita ada logo IGT pada bahagian sisi kiri. And then obviously untuk kita punya bahagian sisi pula, untuk variant paling tinggi kita akan diberikan sport rim 1.5. Ada yang 2 tone, ada yang 1 tone. And then untuk the low spec 14 inch. Apa yang menarik pada saya untuk kereta ni pula, satu untuk interior dia, reka bentuk dia dah memang cantik lah. Untuk installation panel, dia ada macam like all through tau, piano black all through. Walaupun dia ada separate monitor, but still dia punya reka bentuk of installation panel tu, instrument cluster tu dia all going through, jadi 2. And then bila kita memandu, kita ada CarPlay, kita ada Android Auto, wireless for Saga. And satu masalah saya dengan kereta ni, mungkin sebab saya punya tinggi 180. So bila saya duduk dekat dalam kereta tu, dia rasa sedikit macam tinggi lah. So saya punya eye level sedikit terganggu pada bahagian atas lah bila saya memandu. Tapi all the while, pemanduan tu sendiri rasa lebih, kalau korang boleh bayangkan yang Saga sebelum ni, siapa yang pernah bawa Saga sebelum ni, dia lagi refine sikit. Dia dah refine kan Saga lama, ini lagi sedap. So dia ada 120 horsepower, 150 Nm of torque pada 6000 RPM. So kita boleh budget lah kat mana kita punya power delivery tu pergi nanti. And satu lagi yang menarik berkenaan engine ni juga, satu lagi adalah, korang tahu kan X50 pun 4 silinder juga, 1.5 juga. So kita akan expect, oh maybe ini adalah X50 punya engine, dia letak dekat sini, dia buang turbo. Mungkin lah. Tak, sebenarnya untuk this particular engine, untuk Saga yang specialnya saya dah check tadi, ini adalah all new engine yang co-develop antara Proton dengan Geely just for this one. Maknanya dia punya header, dia punya crate tu memang lain sangat dengan X50. Memang lain. Walaupun sama-sama 1.5 4 silinder. Itu special dia lah.